أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما مستقيما وهداية للصواب. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. رب زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وأسرنا ولا تؤثر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Sadaqallahul azim. Surah At-Taubah bermula dari ayat 128. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Juga surah At-Taubah ayat yang ke-18. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun kana idza ishtaha syai'an akalahu wa in karihahu tarakahu aw kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat oleh Imam Muslim rahimahullahu taala anhu. Alhamdulillah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala ar-rajulu halakan nasu fa huwa ahlakuhum aw kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga hadis riwayat oleh Imam Muslim rahimahullahu taala anhu. Alhamdulillah,
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita di pagi yang berkat, di pagi pengajian kita. Sama-sama kita berselawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita kepada ahli keluarga Nabi, juga para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sama-sama kita panjat kesyukuran kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita nyala apa ni? Ya, tak apa. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Sama-sama kita terima kasih kepada Allah yang Maha Segala-gala. Alhamdulillah, di pagi ini Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kesihatan, kemudahan, segala-gala dapat kita belajar, dapat kita mengaji. Walau keadaan hujan sikit sebanyak, bahasa dia lah kita hidup dunia ni macam ni. Tempat yang selesa, yang seni, tidak ada gapo-gapo, ialah syurga Allah Subhanahu wa taala lagi akan datang. Di sanalah kesempurnaan kita semuanya orang Islam. Sebut kata hidup dunia macam inilah keadaannya. Dan lepas sekarang Allah Ta'ala uji kita. Kita hidup di dalam kecemasan, dalam kesusahan, dalam sibuk. Tak ada kira segala-galanya ujian Allah Ta'ala kepada hamba-hamba dia hidup di dunia. Bukan untuk kita di hari ini saja. Bahkan mereka-mereka yang dulu pada kita. Umat-umat terdulunya semacam ni lah nak rakyat. Di makian kita di hari ni, lebih-lebih lagi kita ni duduk di penghujung dunia. Penghujung dah dunia kita duduk ni, duduk di hujung-hujung dah. Tu. Maka bila sebut kata hujung ni, dia beripung belakang dah lah. Sehingga ada satu hadis Nabi royak. Orang beribadat di masa haru-hara, masa dengan penuh kesibukan dengan dunia, maka begitu hebat sekali Nabi kata. Maka di hari ini kita tengoknya, walaupun tak sampai ke tahap tu lagi pun, kita sudah pun keadaan berakhir kita. Kalau tak benar-benar kita cari masa untuk kita belajar, tak ada kita. Tak ada kita di hari ini nak ayat kata. Ambo demo supaya. Sebab tu banyak di antara hadis-hadis Nabi alamat kiamat. Di antara Nabi kata, di akhir-akhir zaman, orang ibadat jahil dan ulama fasik. Orang beribadat dengan keadaan jahil. Ulama-ulama jadi fasik. Ini banyak sekali kita tengok di hari ini keadaan umat kita. Ke arah hujung-hujung nak ayat. Tu. Dilandakan oleh benda-benda ni, perkara-perkara ni lah di hari ni. Lebih-lebih lagi yang mana Nabi duk cerita dalam hadis dia. Nabi ni duk cerita satu hadis yang riwayatkan oleh Imam Muslim melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Nabi kata gano, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah telah berkata, Nabi ada kata, Nabi ada bersabda, idza qala ar-rajulu halakan nas, kalau ada seseorang manusia tu berkata, dia katakan no, orang ramai sekarang learning sudah pun rusak. Sudah pun rusak. Dia kata ke orang tu learning orang rusak belaka. Ni Nabi kata, iza qala ar-rajulu halakan nas, apabila ada seseorang berkata orang ramai sekarang ni sudah rusak, maka Nabi katakan fa huwa ahlakuhum. Nabi kata fa huwa ahlakuhum, maka orang yang berkata rusak itulah sendirinya yang paling rusak di antara mereka. Gitu tak? Hadis pandai je. Tapi arti dia ni kita tengok di hari ni sudah pun nyata, sudah pun tubik dah. Pasal kita kapung kata kan, orang suka kata ke orang tak molek. Faham tak? Orang suka kritik orang. Orang suka tegur orang. Dengan keadaan jahil. Dia berasa kata dia lah betulnya. Dia lah kenanya. Dia lah pandainya. Dia tengok orang kata dia, orang lah ni rusak habis. Nabi kata orang hak kata rusak tu, orang hak kata ke orang tu, Nabi kata dia lah hak dulu-dulu lagi rusak. Ni nak ayat hari ni. Sebab hari ni banyak sekali. Banyak hari ni kita tengok. Kita tak? Hari ni banyak hadis Nabi ni sudah pun berlaku. Sudah pun berlaku dah hari ni nak ayat tu. Tak gitu. Orang tengok ke orang tu tak molek. Dia lah hak moleknya. Orang lain rusak belaka, dia tak rusak. Ni orang panggil orang suka tengok orang. Suka baca orang, tak baca diri sendiri. Orang tak baca diri sendiri. Hari ni banyak. Sebab tu kalau kita tengok di hari ni, orang duk mengajar, orang duk gapuk, banyaklah orang komen, orang take. Dia ni lagu tu, dia ni lagu tu, dia tu lagu tu. Kita tengok. Hak ni ngajar pasal itu, hak ni ngajar pasal ni. Hak ni tak betul situ, hak ni tak betul sini. Dia tak ada buat apa kali hati kata. Hari ni timbul di hari ni. Gitu tak? Kalau kita kata mudah-mudah kat supaya orang pandai kecak makan ni. Orang pandai rasa tapi tak pandai buat. Reti kata tak sedap. Tapi tu tak pandai nak masuk. Lagu tu dah. Kata orang tak betul tapi dia tak mengajar. Dia tak mengajar. Nanti kata ke orang je. Tidak. Ya begini kalau kita ni betul, kita ni molek, kita mengajar. Buat satu hari ke, sebulan sekali ke, seminggu sekali ke, buat acara besar-besar. Kerah orang wirama pakat mari mengaji. Moga kita orang betul ni, orang molek ni. Tapi tak. Di hari ni, nanti take orang, tidak? Nanti take orang. Dia ni tak pedah mana. Hak ni kurang masih. Hak ni kurang masih. Tapi tu tak pandai. Tak pandai nak buat. Hari ni lagu tu dah. Ya Nabi duk royak hadis ni. Tu. Nabi duk royak ni nak royak tu. Tu. Nak royak tu orang learning suka lagu ni. Dia kata bahawa orang ramai ni telah rusak. Tu. Tu nak royak. Maka tujuan gapo dia tujuan dia pun. Tujuan dia rasa bangga pada diri dia. Sebab diri dia tidak rusak. Tu. Dia bangga kata dia ni molek. Dia bangga kata dia tak rusak. Orang lain rusak belaka. Ni hari ni timbul tak bagi kita? Timbul tak? Seluruh dunia hari ni. Di Malaysia, di Indonesia, di tempat kita. Tu nak ayat tu. Di hari ni nak ayat. Ni penyakit ni. Penyakit suka take orang. Kita tak ada gapo. Kalau orang tua kata apa? Mung ni berak pun tak caku. Dia kata orang berak tengah jalan.
Ni nak ayat kata banyak sekali di hari ni nak ayat tu. Oh, banyak. Ni umat di hari ni duk jadi celaru dak ni dah. Sebab tu hari ni mana? Bila ada penyakit dalam jiwa orang lagu ni, dia tak kira siapa dia. Dia tak kenal besar kecil, dia tak kenal. Sebab tu timur mah kita, gapo nama duk jadi geget. Tosi turuk cula. Tosi turuk cula. Ni jala dari puak penyakit buruk dalam. Penyakit hak iblis hak turun hari tu tak sujud ke Nabi Adam. Dia nampak orang lain cemar, kotor, najis. Ni nak ayat. Orang dah kena penyakit ni sudah. Dia tak duduk dalam masyarakat. Dia kena giltak di pulan jelapi widuk den. Wak gigeh, wak gi puyuk tak den. Dia tak duduk dengan orang ramai. Dia kelikah semua nak ayat. Ni pucuk nak ayat ni dah. Dia agak orang ni tak kena. Memang ajaran lagu tu dah. Makin ni dia lagu tu dah. Asuhan dia lagu tu dah. Ni nak ayat kata. Pasal apa kata itu? Amo duk dengar orang hak balik. Orang hak balik daripada Wahabi. Tak jadi Wahabi dah. Dia duk royak masa dia jadi Wahabi dulu. Di antaranya 3 orang di Indonesia. 3 orang di Indonesia. Dia duk cerita masa dia duk jadi Wahabi dulu. Oh, dia kata, oh ya so betul dah. Kena dengan hadis Nabi kata. Kena dengan hadis Nabi kata pek-pek dah. Dia berasa kata dia betul. Dialah ahli sunnah wal jamaah. Dialah pakar Quran hak murni sekali. Dialah pakar hadis nak ayat. Orang lain dah. Dia koci dah. Terus kecek lah banyak. Kalau kita bahas dengan dia tak boleh jawab ke apa. Dia tak turun. Dia kata puak ni pandai kecek je. Tapi padahal tak betul. Ni nak ayat. Sampai dia kritik belakang. Ulama tu, ulama ni nak ayat. Dia kritik belakang. Ni nak ayat. Sebab tu di Indonesia dia tak panggil Wahabi dah hari ni. Dia panggil Khawarij. Tidak? Khawarij, mu'asarah. Puak pecah. Puak memecahkan masyarakat. Puak yang membuatkan fitnah. Ni nak rayak puak kita ni tahu, celak molek, ingat molek. Ni melakukan zalim. Sebab apa? Sebab orang hak balik dah dia cerita sebutir-sebutir. Dia akhir sekali ke apa? Dia mengkufurkan orang. Dia mengkafirkan orang. Dia menghalalkan darah orang. Bila tidak sealiran dengan dia. Tu nak ayat kata. Kenapa? Kerana di antaranya dia panggil dalam kitab dia usul salasah. Usul 3. Tu nak ayat tu. Bahaya sekali. Dia menghukumkan orang ni banyak syirik. Gi kubur syirik. Tu nak ayat. Gi bomo dengan tuk bomo pun syirik. Bahkan minum air tawar pun syirik. Banyak syirik lah. Ikat tali tangan pun syirik. Ikat tekak pun syirik. Tu nak ayat tu. Bila syirik, dia halal darah. Tu akhir sekali nak ayat. Akhir sekali. Tu nak ayat. Sebab itulah. Learning. Kerajaan Saudi di tengah duk proses. Nak menghilangkan Wahabi di dalam Saudi. Ni nak ayat. Dia dah talang dalam berita dah. Dalam berita dunia. Ni Raja Salman tu lagu tu dia kata. Tu. Sebab itulah perubahan di Saudi tengok hari ni. Tengok perubahan Saudi hari ni ayat. Lagu mana? Orang Tino boleh bawa teksi, tik 6 Tengok dulu nak bawa tak boleh. Duk tak kereta tu lelaki bawa je. Tak ada. Learning bawa sendiri. Bawa pula pukul tik 6 pun dah. Tu nak ayat. Hari ni tudung muka tak wajib dah. Tempat dia. Mereka kawasan haram. Kawasan Mekah dengan kawasan Madinah. Luar dah tu buat dah. Mani patah, mani kelanya dah. Mani pakai cuk wainam dah. Ni nak ayat tu hari ni. Ni nak ayat tu. Tu nak ayat. Sebab tu dah hari ni nak ayat tu riuh. Riuh dah hari ni. Indonesia mula duk belarak. Nak hambak Wahabi tubik daripada negeri dia. Ni nak ayat.
Sebab apa? Sebab ni kucah kacir kau banyak, kau tambah, kau tambah, kau tambah. Ini nak ayat. Di Malaysia pun dia gegeh. Dua bercengik di antara KJL fikir. Tu nak ayat tu. Masalah apa? Masalah ni. Masalah kepala otak Wahbi. Masalah kepala otak Wahbi. Di Makia juga tempat kita. Tengok. Kelompok sikit je. Tengok. Tengok tak tengok dia siapa? Tak dengar wah tular, tak dengar. Ni tak lama pula nak raya haji ni, boleh dengar pula. Tak lama nak apa ni? Nak buat haji pula tengok Arafah, tengok lagu mana pula. Selerok habis nak ayat. Tak ada. Ada. Semaya raya tak teruk tular ke apa. Tengok situ. Tu nak ayat. Panggil orang mari bagi duit. Bagi duit. Hak minyak kereta suku, hak peribadi orang suku. Nak ayat atau berdakwah. Dakwah agama nak ayat. Rasulullah tak ada lagu tu. Dakwah Rasulullah tak ada sikit habuk. Tak usah kata nak kafir ke orang. Rasulullah ni nak ayat atau dia panggil ukhuwah. Bina persaudaraan di antara kelompok-kelompok yang jadi berpecah. Di antara hak di Madinah hak besar sekali siapa dia? Aus dengan Khazraj. Berpuluh-puluh tahun dek perang. Tapi Rasulullah lah orang berdamai nak ayat tu. Sehingga demo ni memeluk agama Islam. Tengok Rasulullah dakwah. Demo ni dah. Kau dakwah, kau pucah. Kau dakwah, kau pucah. Kau pucah, kau pucah, kau pucah. Gege habis. Kerja tak ada samrik sahabuk. Jadi timur khalasah katanya, pandap kecek tak pandai buat. Pandap kecek tak pandai buat. Ni nak ayat hari ni. Hungan tak ada. Kita tengoknya. Dia kecek Quran ni puluh-puluh tahun dah. Tak ada tempat merkah untuk nak mengeluarkan hafiz-hafiz Quran tak ada. Sehingga di jalan ni dakwah tabligh lah. Orang yang mengeluarkan Al-Quran. Hafizul Quran. Tu nak ayat tu. Di Makkah juga sunnah. Dia baca kitab-kitab Sunan Sittah. Ni pengarah hadis. Mula daripada Bukhari, Muslim saat itu. Ni kitab Sunan Sittah. Ada tiap-tiap tahun di markah jalan. Lepas hotel, lepas serung. Nak royak ada. Tak ada kecek apa. Tak ada dia kata kau orang senyap ya. Buat bangun ni senyap ya. Ni nak royak kata keadaan akhir zaman. Ning lah banyak sekali nak royak. Kalau orang buat sadah kecek dah. Ikutlah. Ikut siapa dia? Turunlah dewa langit pun nak royak kata. Tek lu. Tak kena situ, tak kena sini. Ni orang panggil jiwa buruk. Orang yang berjiwa buruk. Orang panggil orang buruk dalam. Tidak. Orang buruk dalam. Lik dalam ni hulak saja. Ni nak ayat ni. Ni banyak sekali. Kalau nak cerita ni banyak. Banyak nak ayat tu. Nah. Hidup utama sekali masalah duit. Duit lah. Ni. Ni duit nak ayat tu. Tak ada dah. Sebab itulah. Ulama-ulama di mana saja ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah tak ada duk makan gaji, tak ada. Tak ada duk makan gaji. Buka pondok ambil di hari tu sampai ke hari ni tak ada. Tak ada. Sekolah habuk pun tak ada. Ni nak ayat tu. Tak ada. Siapa tahfiz Quran pun lagu tu lah. Hanya ada yurai bulan ni makan ni budak sendiri. Gaji guru tak ada. Gaji guru ni tak ada. Tak kena situ lagi. Tak kena situ lagi nak ayat. Ni nak ayat orang suka kritik. Yang mana hadis Nabi riwayat oleh Abu Hurairah. Tu. Ni nak ayat pun. Nak ayat pun kita tahu kata jangan suka kritik orang. Tidak. Bahasa kitab dia kata jangan suka menyalahi orang. Jangan suka menyalahi orang lain. Ni. Penyakit tak molek ni kalau kita duduk dalam kampung. Hak ni dah nak mari penyakit berdeki. Penyakit rio. Kena suka kalau orang agak mula jebeh lalu. Jebeh. Kita nak jebeh. Pandai rendah. Lagu ni dah. Ni penyakit duduk dalam kampung. Orang-orang kita. Orang-orang kita nak ayat tu. Penyakit duduk dalam kampung lagu tu dah. Kalau orang lain, buat itu ya. Hak dia lebih sekali. Dan anak beranak dia, siap. Ni ayat. Tidak. Kalau orang lain,
Moleklah setara mana. Temunglah mah ada pusu mana pun. Dia tak jauh merap. Ini penyakit buruk dalam panggil. Ini penyakit buruk dalam. Panggil makring dalam. Orang dia kena penyakit ni tak nak kecek. Dia pandai kata orang. Dia pandai tengok taik mata orang. Dia tak tengok taik mata dia. Ini ingat molek. Ini hadis riwayat oleh Imam Muslim. Melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini nak ayat buat kita ni. Lebih-lebih lagi kita berada di bulan Ramadan. Bulan puasa ni ingat molek ni. Amba duk tengok dia. Dalam komen-komen orang ni suka kritik. Dia ni tak kena sini, dia ni tak kena sini. Dia tak ada buat apa-apa. Tak ada kata, mu tak kena, aku nak ngajari lebih ya. Atau siwak sepuluh, aku nak ngajari betul molek. Dah. Tak pandai. Gitu tak? Ni kena ayat tu pandai kecak saja, tak pandai nak masuk. Geti kata tawar, geti kata masing, geti kata masing. Tidak, tapi tak pandai nak buat. Hal aku tu dah. Ni penyakit di akhir zaman. Ini alamat kiamat. Ni alamat kiamat hari ni. Lepas tu ada dah hari ni. Oh, lah ni tengok duk. Tidak. Tu. Ni panggil dhalun mudillun. Panggil tuai tu sesat, menyesatkan orang pula. Dia tak khabar kata dia duk menyesat orang. Dia tak khabar kata dia duk menyalahi sunnah Rasulullah. Ada Rasulullah duk kata kepada umat dia masa dia berdakwah. Ada ke tak Nabi? Tak ada. Tak ada sikit habuk. Kalau ngaji uslub berdakwah, panggil orang ni tak rajah sampai bila-bila. Jatuh tunggai. Tu raya. Uslub dakwah tak ada. Ni raya. Tak ada. Tak ada orang roy langsung kata nak berjaya. Duklah 1000 tahun duk perai dengan orang pasal ni dah. Ni nak ayat tu. Tak ada. Nak wisijuk pada umat ni tak ada. Tu ada kecek ummatan wahidah. Ummatan wahidah. Nak satu umat. Nak satu umat kok mana kat tu duk lagu tu. Oh, supaya Mullah Yusuf Pecah duk ayat tu lah. Mullah Yusuf Pecah. Direct Bapa Yusuf pecah mati dah. Lagu tu dia ayat. Nak ayat tu tak boleh menyatu kadut lagu ni jauh lagi nak ayat. Ni nak ayat hari ni. Nak wi puak kita ni semua ni. Beratus-ratus orang, kakak beribu orang ni. Kena wi tahu. Kita kena tahu ni. Ni pendirian kita orang Islam. Umat Nabi Muhammad. Sebab tu Nabi kata, apa? Sebaik-baik manusia yang memberi naf'at kepada orang lain. Kita boleh beri naf'at kepada orang lain. Bila kita kecek dengan demo sejuk hati. Demo susah kita boleh bantu, boleh tolong. Tu orang malak. Tidak. Gitu tak? Ni nak ya. Hak orang tak betul belakang. Tak ada betul seorang habuk. Hak kita so je. Ni nak ya tu. Apa panggil orang jatuh dalam telaga buruk. Dah jatuh telaga buruk kat tanah royak dah lah. Tak ada dah. Kalau tindih kayu mudah. Tidak. Tindih di kayu mudah orang akak sudah. Tapi dah tindih di perasaan, tindih di ria, tindih di takabur, mati lagu tu lah. Gi dengan lagu tu lah. Gi dengan nama busuk gitulah. Gi dengan orang duk supah tiap-tiap hari. Orang duk supah. Supah. Gi kat tu supah, gi kat ni supah nak ayat tu. Laknat orang tu lebih besar daripada rahmat lagi. Tak ada. Tuhan marah, Rasulullah marah. Tak ada. Semua tu marah berlaku. Ni orang bersifat dengan sifat iblis yang mana Allah Taala buat turun daripada syurga dulu. Ni hadis Nabi ingat molek ni. Di hadis Nabi nak ayat. Yang kedua nak cerita kita berada di bulan Ramadan. Tuhan suruh kita saat ini imarahkan masjid-masjid kita. Yang ni kita penuhlah amal-amal ibadat kita. Khususnya di bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita tahu kata ganjaran di bulan Ramadan ni luar biasa. Luar biasa. Yang ni tak serupa dengan bulan-bulan lain tak. Bulan Ramadan. Maka kita penuhlah. Tuhan pun suruh kita ni imarahkan masjid penuh. Jangan semaya sekerak tubik. Berasa nak semaya, berasa tak sidap. Jangan buat benda tu. Benda hak kita. Tu nafsu kita lagu tu. Tapi ingat katik balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat lagi akan datang ni. Nak royak kata sesah kita. Walaupun benda tu sunat tapi kita sesah di akhirat esok. Kenapa? Kita tak buat dengan sungguh. Tak buat dengan penuh hati tak. Tu nak ayat.
Sebab itulah di antaranya ibadat di bulan Ramadan ni baik semaya fardu, baik semaya sunat, baik berzikir, baca Quran semua ni, we penuh hati kita. We ada berlaku. Zikir-zikir nak ayat kata, jangan kosong. Kita sambil-sambil buka puasa, kita berzikir, kita baca Quran. Tu, terawih kita wis penuh molek. Terawih dengan hati tutup. Jangan dengan tebang dengan begitu begini, jangan. Jangan nak capur dengan perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang merosakkan amalan kita. Hani nak ayat tu, Tuhan ada ayat dalam Quran dah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Wa aqamas salata wa ataz zakah. Wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Harap-harap kita dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Tu. Imarah masjid kita ni man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang penuh beriman kepada Allah Ta'ala. Maka kita hari ni kita orang Islam belakang dah, beriman belakang dah. Kita beriman dengan hari akhirat dah. Kata kita ni adanya akhirat. Akhirat terai-terai ada. Lepas kita pejam mata ni ada pula kita. Sehingga kita akan duduk di sana. Hari hak akhir sekali tak ada. Wa emoh syurga, wa emoh neraka. Bagi orang baik janji Allah Ta'ala ialah syurga. Bagi orang yang jahat janji Allah Ta'ala neraka. Ini keadaan kita sudah beriman kata bahawa akhirat ni ada, akhirat ni ada. Ingat molek. Tak serupa dengan orang lain. Agama lain dia kadang-kadang dia kata ada juga. Tapi dia tak adalah mana dia. Dia tak adalah mana. Kadang-kadang dia kata orang mati ni dia akan bangkit satu hari jadi manusia semula. Jadi manusia semula, hidup semula pula. Tu nak ayat kata. Dia kira lagu tu. Ni nak ayat kata agama lain. Agama kita tak dah. Tak kelik dah dunia ni. Dunia ni tak ada dah. Akan hilang dah. Dunia ni akan hilang. Apa akan hilang? Mereka akan gulung semua ni. Akan gulung semua. Kisipai di akhirat esok ni. Tak ada dah. Di lawing kau, di jabak kau, di petaning kau, di menara kau, di mana tak ada dah. Tak ada habis licin dah. Kita pindah hidup sana belakang dah. Maka kita harap kata Ramadan yang ada di hari ini kita penuh ucomel sekali. Semoga kita dapat kebaikan yang setinggi-tinggi. Tak ada dah. Tak ada siapa dia nak tolong kita. Tak ada siapa dia nak tolong kita di akhirat esok. Kita sorang-sorang diri nak ayat tu. Man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa alaiha. Tuhan kata siapa dia buat amal soleh, maka dia boleh tupai, dia boleh tupai di akhirat esok. Bagi diri dia. Wa man asaa fa alaiha. Siapa dia buat kejahatan fa alaiha, maka makan diri dia. Makan diri dia. Tu kejahatan dia tu bahaya dia sendiri. Hak lang dia. Buat kita susah kalau kita buat jahat. Kejahatan kita tu lah apa panggil heret kita turun ke dalam neraka lagi akan datang. Hani nak ayat tu, nak ayat tu apa? Nak ayat tu kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak ni. Sudah pun berapa hari dah kita ni? 10 tak gitu. Dah 10 hari dah. Dah 10 hari dah kita ni nak ayat tu. Alhamdulillah. Walau bagaimanapun kita kena tetap jaga molek. Tiap-tiap malam sepuan modal ayat tu lah. Nak makan sahur kena semaya. Nak beribadat. Tambahlah sikit sebanyak pun. Tak boleh 10 rakaat, boleh ni, boleh 4 pun tak apa. Kerana kita nak tambah, yang mana kita nak buat lek kita ni. Nah, kita terawih ni banyak rakaat dah. Kira-kira banyak rakaat dah. Tu nak ayat kata. Banyak rakaat dah, 20 dah. 23 dah kita. Ditambah pula lek malam ni pula. Boleh 4-5 ni rakaat ataupun 10 rakaat. Allah mujur kali nak ayat tu. Hani kita nak keadaan lagu tu lah. Kerana Ramadan ni Tuhan hantar mari seminggu apa ni setahun sekali. Setahun sekali dah. Kita kena penuh molek, kena penuh molek. Gapo jadi kebaikan kita buat belaka. Baik kita mengatur ke sayu, kita hololah makan ni ke demo manis ke, minum mie ke. Nah, tak ada kira lah airnya ke, air tebu ke, tuak ke. Ia memberi naf'at kepada orang lain. Allah tak ada molek sekali ya. Ini nak ayat tu kita di bulan Ramadan. Jangan berasa saya kita tak ada dah. Kerana kita nak hidup tak banyak hari dah. Kita nak hidup tak banyak hari dah. Kita nak menemui Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ingat molek. Ambo demo pun supalah. Supa nak ayat tu. Kerana kita setiap tahun ni nampak berubah semua air muka kita. Air muka kita ni kau berubah semua.
Tengok tahun kemarin, nampak segar molek, cergah molek. Tahun ni kita nampak moyok. Nampak mata kedubik-kedubik. Tu nampaknya kulit-kulit ni nampak. Londo nampak. Ni nak ayat tu perubahan kita, perubahan. Kau turun. Ingat molek. Lah ni cucu dah panggil tak aware lagi. Sikit lagi tak ada panggil tak aware. Senyap dah cucu. Lama-lama sekali tanya. Mana kubur tak aware? Pasal nak pergi jalan kubur tak aware. Nak pergi baca kulhu, nak pergi baca Fatihah di kubur tak aware. Sikit lagi. Amo dia mau support lah. Nese akan dia cokor di atas kubur. Ya. Kita duduk di bawah. Nese duduk di atas. Tanda-tanda noyak kematian kita noyak. Sebab itulah kita kena insaf di hari ni. Tak ada. Kita kalau tak sedar diri kita sendiri, kita tak kenal diri kita sendiri, siap kita jatuh parit. Tu noyak. Kita kalau tak dengar orang nasihat, siap. Nah, kerana agama Islam ni noyak tu agama yang bahasa nasihat. Yang bahasa nasihat. Kena dengar orang royak kita kena dengar. Kena ambil padu. Tu noyak. Nah, Iblis ni dia tak dengar siapa. Tuhan suruh sujud ke Nabi Adam. Maka dia kira zohir-zohir gitu. Oh, ada awak dengan tanah. Tak kaya aku ni cuci pada dia nak sujud. Tengok, dia tak kenal dah siapa dia suruh. Tak khabar dah. Telajak takabur, besar diri. Siapa tak khabar tengok. Itu akibat dia noyak tu. Manusia kita boleh maki lah. Karena Nabi kata ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Itu nasihat. Dia teruk-teruk siap. Anak kecil lah. Apa yang terjadi di hari ni kerana saat ni? Kerana saat ni lah noyak kata. Ini noyak hari ni noyak. Sebab tu hari ni kena itu sekali hari ni. Kena jaga sekali. Banyak hari ni orang telacar noyak tu. Tu noyak tu. Sebab apa? Sebab saat ni perasaan yang ada dalam hati ni noyak tu. Apa ni? Tak mengaku kesilapan, tak mengaku kesalahan. Kena semata. Dia rasa kata dia seperti Rasulullah dah. Maksum. Tak kena. Orang lain tak kena belakang, kita kena. Ni susah lalu dah. Ni mujuk Umar mati dah. Kalau Umar tak mati, dia rasa kerak tekak di Umar. Kerak tekak di Umar, dia rasa. Mujuklah Umar tak ada dah. Ni nak ayat tu. Ni siapa dia? Siapa kita ni? Ni puak kita semua ni. Ni kaum bapak noyak. Jangan ada sifat tu noyak. Jangan ada. Kita kena ada sifat tawaduk. Sifat lemah lembut dengan orang rendah. Kecek tak ada tinggi dengan orang. Kecek rendah yang dengan orang. Kecek nak kebaikan je. Nak kebaikan je. Tak sih. Kecek musuh-musuh tak sih. Kecek musuh tak sih. Ni kita tak sih ada panggil sifat ego. Sifat takabur. Tengok panggil. Tengok orang, tengok aku tak molek tang lok. Tak ada tengok tang buak dak. Ni nak ayat hari ni. Sebab itulah banyak sekali. Tu nak ayat tu. Siapa mengkapikan orang. Mengkapikan orang. Silap teruk kita. Silap teruk dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Nabi kita dia gaya orang, dia royak, dia apa. Tak dengar sekali, yang kedua, tak dengar dua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Nabi kita, noyak tu. Tu kebenaran dari Rasulullah. Kita tak pakar lepuk, orang hundur tunggu dah. Lepas tu dia masuk dah. Lepuk lepak. Habis. Hari ni pakai royak kulit, baru tengok. Allah belah sungguh. Siapa royak kulit? Orang habis dah lah, ada masuk dalam royak kulit. Kalau masuk dalam royak gambar tu, boleh ada darah, bakar. Dia masuk royak kulit ke? Allahu Akbar. Tak itu Dia masuk royak kulit. Berasa rena kalau kena kita. Masuk royak kulit. Habislah. Nyo cicir demo sampai ke royak kulit juga. Habislah. Habis dah. Ni nak royak kehinaan kita. Tu nak royak tu orang benci kita, laknat kita. Siapa tengok tu? Tu nak royak. Tu hinonya kita dah hari ni. Tak ada kemuliaan. Sedangkan kita orang ngaji. Kita berasa kita mulia. Tapi di sisi orang, tak ada. Bukan sikit-sikit tu. Orang dia tengok orang kulit tu. Bukan sikit tu. Habis.
No ya, siapa ke Malaysia tengok juga. Hak reti orang kulit. Apa duk berlaku di petani ni gapo nama ni? Siapa dia ni? Kok ana ni? No ya tu. Allah hina sungguh hina. Tengok. Tengok situ. Ukur sendirilah hina setara mana tengok situ. Ni no ya tu. Ni ayat tu. Sebab tu ingat moleklah kita. Bila orang tegur, orang royak ke apa, molek, kita bakal dengar. Bakal dengar. Dia penyakit ni payah ni. Kita duduk kapung pun banyak orang-orang kapung. Bagi orang yang ada pitih dah gapo tak dengar mana dia. Dia orang sesak tegur tak dengar. Bila orang yang tegur tu orang sesak, mana? Tak nak heran mana. Dia pun tidak putih jatuh parik tu. Ni nak ayat ni penyakit ni dia mari situ. Dia bangga satu dengan pangkat, yang kedua dengan sebab harta, kekayaan. Ni nak ayat. Habis itulah panggil bahaya sekali. Yang kedua Nabi duk cerita. Nabi duk cerita kita berada di bulan Ramadan, ibu-ibu ayah-ayah. Nabi kata gano. Ni pun hadis riwayat oleh Imam Muslim juga. Kita nak menyuaikan diri kita khususnya di bulan Ramadan. Hadis ni bukan untuk bulan Ramadan. Nak royak atau kita nak perak. Nak perak keadaan kita. Suasana diri kita, perangai kita. Kerana Nabi sebagai contoh. Mana hadis Nabi kata? Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattud. Hadis Nabi kata. Rasulullah ni dia tak pernah mengaitkan makan ni sama sekali. Ni nak ajar ni nak ajar di segi makan ni. Di segi makan ni no ya tu. Rasulullah ni tidak sama sekali mengejikan makan ni. Rasulullah bila dia makan ni dia tak pernah keji makan ni. Dia tak pernah keji makan ni. Nak royak sedap tak sedap tak ada kira. Ni royak perangai Rasulullah. Ni perangai Rasulullah. Tu. Kana iza ishtaha syai'an. Adalah Rasulullah tu bila dia berehi, kena dengan mulut dia sesuatu makan ni. Akak ke, cendol ke, ruam mi ke, nasi kerabu darat ke, gula kambing ke. Tak ada kira lah. Rasulullah ni. Bila dia berasa sedap mulut dia, maka Nabi kita akalahu. Dia makan. Dia terus makan ni. Dia makan pak. Oh, kena mulut dia. Ada makan. Sehingga habis makan ni. Tu. Wa in karihahu tarakahu. Dan jika dia tu tak kena dengan mulut dia. Tak kena dengan rasa mulut dia. Maka Nabi lagu mana? Tarakahu. Dia tinggal. Tidak, dia tinggal. Dia tolak makuk. Kata kena ya Rasulullah tak makan lagi. Tapi alhamdulillah. Dia tak katalah go to go ni tak. Ini perangai Rasulullah di segi makan ni. Ni nak royak. Nak royak juga perangai Rasulullah. Supaya puak kita ni di bulan Ramadan khususnya. Kerana bulan Ramadan ni orang Tino kita dia masak. Ataupun orang bagi sayur kita. Jiran-jiran kita. Tu nak royak. Mana kita tafsirnya? Bila tak kena dengan mulut kita, kita pun bawa back. Jangan gitu. Nak ajar kita jangan lagu tu. Tengok Rasulullah. Bila dia makan sesuatu makan ni, bila kena dengan mulut dia, dia makan. Bila dia makan 4, 2, 3 mulut, tak kena dengan rasa dia tolak lah. Dia tinggal situ, dia tak kata apa. Kita dok dan kena, wah happy. Lagu ni mau berat. Mek munggok lagu ni. Tak reti sayu menyayu tak ana mek munggok. Kalau jual mah, dah lagu ni mek munggok. Gitu tak? Kena dua ayat tak sedap. Makan sikit kata bawa baik. Tak kira hak bini dia ke, hak orang awak mari ke tak kira bawa baik. Ni nak ayat tu, Nabi tak pernah mengaitkan makan ni sama sekali. Tak ada bila rendah makan ni. Tu nak ayat tu Nabi kita. Kalau dia saat ni tu berehi molek kena dengan mulut dia makan habis. Tapi kalau tak kena dengan mulut dia tinggal gitu. Dia tak kata apa. Tak kata masing weh. Tak sedap weh. Tak. Dia tak kata apa senyap dia. Tengok dia jaga perasaan. Dia jaga perasaan nak ayat tu. Pasal apa? Pasal benda ni nak ayat tu. Sebab saat ni lah. Kita pandai kecak dia. Pandai makan. Tak pandai buat.
Waktu bini royak tu, mu kan nak sedap, murah diri lah. Bini tu royak tu. Bini lagu tu. Esok aku malah dah. Biar tu suruh aku. Ni royak tu. Nah, sebab tu royak perangai Rasulullah dia jaga situ lagi dah. Dia jaga situ lagi dah royak. Di segi makan ni, minum dia. Dia tak kritik bini dia. Tu royak tu. Dia tak kritik. Rasulullah. Dok, kalau kita tolak tak apa lagi, jangan duk kata. Jangan duk kata. Hok tambah dengan kata tu, you nak lerak dengan puyuk-puyuk. Itu tak? Kalau tolak aja tak ada gapo. Boleh dia kenyedah tu. Tak ada kata gapo. Hok molek lagi ke? Oh, sedap. Tak ada arah lah kenyedah ni. Tidak kau habis ni. Tu baru kena bini. Bini esok nak menyayu pula. Lagi dia royak kata, beradu lah mek mu. Aku ni pecah rosi dah. Tidak. Nak royak kata, jaga perasaan bini royak. Perasaan orang royak. Rasulullah situ lagi dah. Perasaan orang. Sama ada isteri dia buat ataupun orang lain jamu Rasulullah. Dia tak kata gapo. Tak kena dia tolak. Dia tinggal. Bukan tolak, dia kata tinggal. Taruh kahu. Nabi tinggal. Tak makan lah maksudnya. Kalau kena dengan mulut dia, ijastaha. Bila dia rasa sedap. Syai'an, sesuatu makan ni tu. Akalahu, dia makan. Dia makan. Nasjaya dia makan habis. Tu. Kalau dia tak kena, dia tak kena dengan mulut dia. Tu. Dia tinggal, dia tak makan. Nabi kita. Dia makan sekadar tu lah. Dia macam-macam, dia benda ni. Dia bukan tak sedap saja. Kadang-kadang makan ni dia sedap. Tapi kita tak pernah makan ni tu. Dengan sebab kita tak pernah makan ni, kita berasa tak sedap. Kita tak esok makan, rasa dia. Padahal makan ni rasa macam ni dah. Makan ni rasa rendah. Tu nak ayat. Kita besok makan sayur-sayur, gula-gula jamil dulu. Lo ni berapa pula masuk ke baru-baru ni kok. Nak ayat macam-macam. Ada dengan riabak. Tu nak ayat tu. Ada dengan korek, tak korek. Tu nak ayat. Banyak. Nah. Tu nak ayat. Ni nak ayat tu. Banyak makan ni. Kadang-kadang kita apa ni? Kita tak sedap tu bukan tak sedap dak. Kita tak pernah rasa benda tu. Tapi janganlah kita kata gapo kau orang. Orang masuk. Orang masuk nak ayat tahu tu. Tengok Nabi, kita tengok perangai dia. Dia jaga sungguh. Ni untuk kita di bulan Ramadan khususnya. Khususnya di bulan Ramadan ni. Tak ke bulan Ramadan pun jagalah. Rasulullah ni bukan untuk bulan Ramadan hadis ni. Tapi bulan Ramadan ni kerana bulan apa? Bulan makan. Kerana tengah hari lapar. Bobem ngorik tegak Allah. Nyok itu sungguhlah. Tak ada jerkah ke anak adik, jerkah ke cucu adik. Kalau main duk gelewak dengan dia. Dia lapar. Nak ya atau buh rai. Pas cucu main duk gelewak dia tak puasa. Jerkah dia tanda hitam. Ketagut gok cucu. Tok we dia marah. Kita kena pandai jaga. Ni nak ayat ni pasal perasaan dimakan ni. Ni hak Rasulullah, cara Rasulullah. Rasulullah tak pernah mengaitkan makan ni. Tak pernah kata tak sedap. Tak pernah kata tak sedap, tak ada Rasulullah. Bila kena dengan mulut dia makan, tak kena dengan dia tinggal gitulah. Ni Rasulullah nak ayat. Ni perangai Rasulullah. Habislah situ. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada perkataan sahabat Nabi. Ibnu Abbas dia ada kata. Dia katakan, Annallah Ta'ala ja'ala dunya salah satu ajza'in. Sesungguhnya Allah Ta'ala jadikan dunia ni 3 juzuk. 3 bahagian. Abdullah Ibnu Abbas. Sepupu Nabi lah ni. Nabi mati tu dia muda lagi. Umur berapa? 17 apa? Ni tak silap. Tu Abdullah Ibnu Abbas. Hak Nabi buka mulut.
Hak Nabi buka mulut. Ni nak ayat Abdullah bin Abbas. Dia katakan, Tuhan jadikan dunia sebutir ni ada 3 bahagian. 3 juzuk. Kata juz'in lil mu'minin. Satu juzuknya dunia ni bagi orang mukmin. Wa juz'in lil munafiqi. Satu juzuk lagi ialah bagi orang munafik. Wa juz'in lil kafiri. Satu juzuk lagi bagi orang kafir. Itu 3. Jadi dunia ni 3 penganut ni. 3 jenis manusia yang ada atas dunia ni. Kalau tak Islam, mana kata buat emoh dia munafik ataupun kafir. Tu. Yang keduanya, Islam tak, kafir tak panggil munafik. Tengok ada terus tu. Pada hukum semua munafik, semua dengan kafir dah. Yang ketiganya kafir, hak nyata-nyata tu tengok. Semua tokong, semua bergala, semua segala-gala nak hak tu kafir nak. Hak ni dak semaya ni. Semaya, pakai kepiah. Pakai kepiah semaya. Tapi lah munafik. Masa dulu duk semaya lek belakang Nabi, jadi makmum Nabi ya. Tu orang munafik di Madinah. Lama di Madinah. Hak Nabi senara saja lebih kurang dalam 400 orang. Dia bagi nama tu kepada Sayyidina Uthman ibnu Affan. Umar berapa kali dia tanya Uthman. Nabi rusiakan benda tu jangan royak kau Umar. Dia memang takut Umar hidup kutik bunuh. Tu nak ayat tu. Tu orang munafik nak ayat. Berapa kali dalam peperangan dia cabut lari. Tu nak ayat tu orang munafik. Dia melemahkan panggil semangat Islam dalam perjuangan orang munafik. Dekat nak perang dah dia cabut 200-300 orang. Jadi pun dah cari mapuh sana ni, buat kita kelik. Ada juga lagu tu. Mana orang bukan cincang-cincang sungguh, bukan Islam tak. Bukan Islam tulen tak. Bukan beriman semata-mata pada Allah dan Rasul tak. Orang ni pura-pura saja. Pura-pura saja. Merengek-rengekkan Allah dan Rasul. Orang ni tergolong daripada puak-puak golongan orang munafik. Sebab itulah Tuhan buat turun ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nisbah seksa orang munafik di akhirat esok duduk di patak neraka. Tengok. Padahal kafir duduk dalam neraka je. Tapi Tuhan royak kata orang munafik ni duduk di patak neraka. Mana teruklah pada orang kafir lagi. Sebab apa? Sebab royak tu dia pura-pura. Nah, dalam suratul Baqarah awal-awal ada royak ni. Bila temu dengan puak dia, bila temu dengan orang berimej, dia kata aku ni puakmu. Tidak. Bila temu dengan puak dia, tepuk dada dia. Aku olok-olok dia temu dengan demo tu. Nak ayat kata dia bau dengan Islam. Nabi dia tahu. Nah, tu nak ayat. Hak ni susah ni kita ni. Sebab tu hari ni puak kita dia tengok molek. Kadang-kadang kita ni masuk dalam munafik banyak lagi kan. Email kita ni email ke benda Dia orang yang di munafik ni orang apa? Orang suka hak lang orang. Orang suka khianat agama, khianat Islam. Gitu tak? Kita panggil makan sama sendiri. Boleh duit dia mau upah sikit siap, berdiri tahu. Hani nak ayat kata banyak orang jadi munafik nak ayat. Khususnya orang kita di hari ni. Email ke benda Lagi mana tak kena duit tu boleh duduk lagi, dah kena duit dah senang dah. Tak kena waris, tak kena saing, tak kena anak beranak. Ni nak ayat ada ni. Pendirian orang di hari ni ayat. Kalau nak uji, nak test tengok di hari ni banyak sekali. Sebab tu di hari ni masyarakat kita tak boleh nak percaya mu aku. Aku tak boleh tidur lah perutmu, mu tak boleh tidur lah perutku. Ni nak ayat. Sama-sama semaya sejid tu belakang. Tu nak ayat. Ni nak ayat di hari ni banyak sekali nak ayat. Ciri-ciri munafik ni banyak sekali. Iza haddasa kadzaba, bila kecek bau, wa iza wa'ada akhlafa, bila dia janji dia mungkin janji bau. Tidak, wa iza tumina khana, bila orang taruh dia amanah dia khianat. Dia tak ada amanah. Hari ni banyak. Sebab itulah bertai duit tak bayar. Noyak tu. Mengaku tanah orang, mengaku pon dia orang, pon dokong orang. Orang tani cakap dah mengaku dia. Noyak tu. Macam-macam. Wak lari gerai orang. Ni noyak tu hari ni. Bukan kerana Islam dak.
Kerana kebenar ingat molek kita. Sebab tu dah Islam kena jadi Islam. Dia tak leh. Harai darah. Tu nak ayat tu. Hari ni nak ayat tu Allah. Tengok tu. Tengok di plastik berlaku lagu mana tengok. Tengok nari arak setara mana dengan plastik. Tu nak ayat. Banyak. Tu nak ayat tu. Nah, pakat dia tengok klip apa. Sama-sama nari arak, kecek arak. Tu nak ayat tu plastik nak ayat tu. Berapa tahun dah. Nak ayat tu. Hari ni baru bergaduh kerana masuk orang luar. Kerana masuk orang luar, Indonesia lagi, Malaysia lagi, Pakistan lagi. Pakat gitu lu, Afghanistan lagi. Baru arak tu paling tengok. Selama kening duk paling ke Amerika. Duk paling ke British. Duk paling kepada Europe. Negeri Eropah nak ayat tu. Ni nak ayat. Tu nak ayat. Ni berkesan nak ayat tu. Kita tengoklah. Ni keadaan nak ayat tu di hari ni. Kita nak padu dengan Rasulullah, nak padu dengan para sahabat jauh. Ni sebab molek, ingat molek ni. Orang munafik ni hok bayar sekali ni. Kerana dia nama supaya kita. Kalau Yakub. Kalau Qadir pun Qadir. Kalau Dalah pun Dalah. Tu nak ayat ada payah. Masuk sejid tu juga, jemaat tu juga. Tapi hati sentiasa nak kena agama. Orang buat agama selalu. Ada selalu. Ambil kih tu, ambil kih ni, kecek ha tu, kecek ha ni dah. Kalau panggil royak kulit tak apa. Kalau panggil apa ni lebar dikit tak apa. Kalau nak panggil orang tu orang ni mula jadi selalu. Ni satu juga noyak. Ni jiwa-jiwa orang munafik. Tidak, jiwa munafik. Karena dulu noyak masa Rasulullah. Nama Abdullah. Ketua dia, Huwana di Madinah. Nama Abdullah bin Ubay bin Salul. Tengok. Kalau mari mah kita tolak hari tu email dia bahasa. Semaya jemaah dengan dia, semaya jemaah dengan dia bahasa. Nama Abdullah. Nama Abdullah bukan nama Sumpon ke tak? Bukan nama Lee Kuan Yew tak ada. Tu nak ayat. Nama sebab gitu. Nama Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa anak dia minta nak bunuh kepada Rasulullah. Anak dia tu minta, ya Rasulullah, aku bunuh pak aku ni. Anak dia Islam molek. Tapi pak dia tengok. Hani nak ayat kita kena jaga molek. Sebab tu di hari ni, di akhir zaman nak ayat kita kena sangat-sangat pegang dengan jangan hanyut. Ni dia meroyak khabar sikit, cahaya. Kau sikit, cahaya. Hak ni, nak ayat tu. Khabar-khabar tak tahu duduk mana. Syurga tak siapa, neraka tak siapa. Mana tak tahu. Ni ingat molek kita ni. Nah, kita duduk kampung, duduk mana. Hari ni, tipu daya banyak sekali. Kalau di Indonesia, 10 agama yang dekat-dekat dengan Islam. Tengok Zohir kata Islam. Tapi bukan Islam. Ada 10 semua. Pakai dakwah lagu ni. Pakai jubah beg ni. Pakai kepiah beg ni. Pakai serban. Tapi bukan Islam. Ada macam-macam. Itu tengok ayat tu. Pak kita ni tak ada mana lagi. Ni. Nak ayat tu pelik-pelik tak ada lagi. Pak kita nak ayat. Sebab tu kena jaga molek kita hari ni. Yang bimbang sangat-sangat anak cucu kita masa depan. Nak ayat tu. Nak jadi gapo sikit lagi. Bila orang hidup dengan duit, lagu mana nak jadi? Hari ni pun nak ayat nak lik ada arah dah. Tu nak ayat. Hak berhi ke duit juga rango mula ke dah. Rango nampak dah. Kalau orang nak milih gapo siap dah pilih dah. Aku tak kira ambil belakang dua-dua ni. Kalau turun 2 orang, kalau turun 3 orang, ambil belakang 3 orang. Dia mau wui apa? Tu ada apa dah. Pakat kecek boleh duit tadi. Tak tahu dah duit tu haram ke halal, tak tahu kita. Tak ada kira dah kita. Rangoh semata-mata. Ni keadaan akhir zaman. Ingat molek kita nak bersih kita di hari ni. Nak jadi ahli syurga Allah Taala, bersihlah. Supaya tu juga. Tak sah lah nak ayat. Tak sah lah seni. Ingat kata tak ada kaya kali. Tak ada dorok hak tu sekali. Jadi badi besar, tak sah lah kita. Cucilah diri kita. Ni nak ayat. Itulah pengajian kita di pagi ni. Ingat molek.